dia berlaku dalam kalangan B40 dan juga M40. Maknanya kata mereka ni tadi tekanan kewangan dah memang tinggi. Nak allocate ataupun nak peruntukkan kos kepada takaful dan insurans pun dah susah. Jadi bila ada sedikit peningkatan, dia tak fikir panjang dan terus terminate lah. Itu sebenarnya masalah sebenar yang berlaku. Peningkatan kos sara hidup menjadi punca ramai rakyat Malaysia yang batalkan polisi insurans. Benda ni pun kita tak boleh nak salahkan dia orang juga. Sebabnya nak tangguh kos sara hidup perlukan duit. Nak ambil perlindungan diri pun perlukan duit juga. Bila kos sara hidup ni semakin meningkat, semakin susahlah untuk orang nak dapatkan perlindungan diri. Sebab itulah kerajaan sekarang ni telah pun memberikan bantuan subsidi sebanyak RM30 kepada mereka penerima bantuan STR untuk mendapatkan perlindungan tenang. Jadinya korang boleh dapatkan perlindungan tenang ni dengan harga RM20 setahun. Kerajaan pun telah pun memberi bantuan kepada kita. Jadi kita ambillah peluang ini untuk melindungi diri kita sendiri. So untuk korang dekat luar sana tu yang nak tahu info lebih lanjut, boleh layari laman web kami jimat.com.my. jimat.com.my. Jimat wang, jimat masa, jimat segala-gala.